Lepas aku menangis kan. Tapi aku tak nangis teruk je. Aku je titir satu, titir dua titir lah. Bila buka tu kan, aku tengok ibu aku tengah tengok TV dengan kopi ibu aku kan. Lepas tu dia pandang aku kan. Dia dah cam lah muka aku merah kan. Ibu aku pula fikir aku sedih ke apa kan. Ibu aku pula buat suara lembut tu. Kenapa dah weh kan. Aku terus teroyak. Aku teroyak, aku lari. Aku peluk ibu aku lah. Aku peluk ibu aku. Aku nangis lu. Aku nangis lu, nangis kau-kau. Baru boleh bercakap. Aku cakap lah, ada klien booking, loan dah lulus. Aku cakap ibu aku, ni kalau loan lulus ni, komisen RM4,000. Pak, aku menangis lagi kan. Nangis. Ibu aku pun cakap lah kan. Alhamdulillah anak ibu kan. Ui, aku rasa lagi pula. Iyalah. Ibu aku cakap, Alhamdulillah anak ibu. Ibu tahu anak ibu akan berjaya kan.